Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni cerita aku nak pergi servis aku punya Lambretta 350 G350 sebenarnya. Sebelum ni banyak konten-konten berkenaan dengan two stroke. Okey. Yang tu dah boleh servis. Okey. Kali ni aku nak bawa korang pergi servis Lambretta G350. Okey. Apa yang menarik dengan motor ni, aku dah buat banyak benda dah. Terutama sekali berkenaan dengan suspension dia. Aku dah tukar Ohlin depan dan juga belakang. Original Ohlin. And then one and only dalam Malaysia, Polizia. Okay. Dan juga part yang agak mahal juga, iaitu Acra ni. Belakang pun Ohlin, motor tak dibasuh lagi, biasalah nak buat servis dulu. And then aku pakai pipe Acra. Yang paling penting hari ni, kau tengok tayar sampai betul-betul guna guys, betul-betul guna. Kau tengok tayar aku ni sampai langsung tak ada bunga ya. Jadi aku nak pergi tukar tayar depan belakang. Lepas tu nak pergi servis CVT ni. Untuk korang yang pakai skuter, dia akan ada loose macam mana nak cakap bila korang up throttle tu dia jadi macam zzz. So benda tu kena servis CVT tu. Mungkin ada habuk-habuk dekat dia punya tu. Okay, apa pun, let's go. Okay guys, everything dah ready. So let's go. Daripada Pasir Putih ke Kota Baru ni lebih kurang dalam setengah jam lah kot. Okay, kalau korang nak tengok perjalanan ni, jom. Sebelum tu apa pun, takut panas, jaket jangan lupa. Hari ni aku pakai jaket army from Madden. Yang ni daripada Madden. So depend lah, dia ada dua. Which is kalau korang nak zip boleh. Macam aku pakai kat motor ni, aku just button macam ni je. Senang, simple but nice. Tak payah button sampai habis. Just nice je, okay. Nampak tak? Dan helmet yang aku pakai hari ni adalah helmet AF, Arthur Farmer vintage Ni dia guys, Arthur Farmer helmet. Okay, Arthur Farmer AF40. Yang ni vintage original. Okay, let's go. Jom kita ke Kota Baru. Kelantan pun dah ada service center untuk Lambretta. Jadi kalau korang pakai Lambretta tu, tak payah nak fikir nak servis dekat mana, okey? Untuk 350 memang sudah guna. Memang best gila. Okay.
dia punya CVT dia macam ada kotor. Jadi bila kita pulas tu dia jadi baru dia pergi. Macam mana nak cerita? Payah juga nak cerita kat korang ni. Aku bukan bahasa komen pun. Tapi tak apa, let's go. Ni simpang 4, 1, 2, 3, 4. So this is straight ke La Preta, Kota Baru. Let's go guys. Bagi aku antara pilihan yang tepat untuk korang di luar sana nak cari Lambretta, korang kena tengok dulu purpose korang. Kalau korang nak buat touring untuk long distance, aku prefer model G. Tapi kalau korang nak ulang alik office setakat 10-2 km sehari nak ulang alik, cukup dengan model X250 ataupun model terbaru daripada Lambretta, korang boleh ambil J200, J200. Aku rasa dah launching dekat Malaysia. Cuma sekarang ni diorang dah open untuk booking lah, open slot untuk booking. Tapi untuk touring, kalau korang plan nak beli skuter untuk touring, the best G350 lah. Bukan sebab aku pakai G350 aku cakap macam ni. Ni sebab aku memang dah buat survey. Memang paling selesa, handling sedap, cornering sedap, braking cantik, engine dia tak ada hal. Paling jauh aku dah touring untuk Lambretta G aku ni, aku dah pergi Bangkok, Krabi, aku dah pergi Pattaya, beberapa Baiwi aku dah sampai. Naik double, sedap. Okay, jom let's go. Okay, first of all, yang mana kalau berminat macam jaket aku ni, korang boleh masuk aku punya TikTok guys. Yang ni ada dekat aku punya background. Actually jaket ni bukan vintage. Yang ni daripada ada clothing. So dia ada seluar pada kain. So nak ride untuk pakai dengan skuter Vespa, memang smart gila. Okay, poket dalam lagi ada, butang ada, zip ada. Dia macam oversize tapi bukan oversize, dia macam jaket apa. So nak ride ini sampai tak klasik, Vespa klasik, modern kita should be okay lah. Pakai ni kan tengok smart kan.
tahu tu. Dekat sini lah. Okey, bangunan sebelah kiri aku ni Lambretta TKC Shop. Tengok. Besar tu Lambretta tu. Lambretta Kota Baru. Itu dia. Oi. Menu. Full house. Nak ambil tayar dia kata tarik mesin. Ada lelah mari lepok. Betul dah nyala awal tadi. Okay guys, kita dah sampai. Jadi inilah Lambretta Kota Baru. Okay guys, untuk yang mana tak tahu, di Kota Baru ni ada official daripada Lambretta, yang mana dia buat service center kat sini. So korang nak repair, nak servis, nak tukar barang, tak kisahlah, semua ada kat sini. So kat dalam tu aku tak nak masuk lagi sebab dia orang tengah meeting. Dia orang tengah meeting kat dalam tu. Jadi kat sini insya-Allah korang datang servis kat sini, lepak-lepak, minum kopi, relax-relax, semua boleh kat sini. Tu dia orang tengah meeting. Dekat sini ada showroom dan juga service center. Bos tak lagi deh? Oh, bagak bos. Bos tak apa lagi bos. Ini dia ada bos necang dia. Kalau korang tengok video pertama aku tu ada nama Syarizan tu. Dia lah bos kat sini. So stay tune, nanti aku akan tunjuk environment untuk dalam apa ni? Showroom Lambretta kali ni. Stay tune guys. Subscribe dan juga like dan juga share. Guys, ni model X. Kalau korang nak tahu model X ni, ni engine dia. Okey, ni seketul engine dia. Yang ni aku tak sure lah problem apa. Okey. Kalau korang tengok ni, nombor engine dia ada kat depan ni. Okey, nombor engine dia ada kat depan ni. And then korang tengok, ni lah saiz untuk engine X250. Okey, ni manager kita guys. Salah ikut kiri boleh? Salah ikut kiri. Ni manager Lambretta Kota Baru, ni top seller. Ni nak beli motor Lambretta, PN Cekwa. Dah. Cekwa siap boleh package B2B lagi. Okey. Ni aku nak tunjuk korang pula engine untuk G350. Okey. Ni lah keadaan engine G350. Kalau kau tengok perbezaan besar kecil dia pun korang dah tahu dah. Okey. Ni dia punya head. Ni masalah ke dah ni? Bar patah. Padu. Ni lah. Ni. Yo. Pakai waktu orang je sebutih lalu deh. Yo. Piston dia sana dia. Nak tengok piston. Ada piston dia. Kita tak aja tengok lagi piston untuk G. Motor ni guys. Tapi motor ni padu dah sampai Laos, dah sampai mana? Motor ni dah sampai Boteng. Dia dah ride dah sampai Boteng, Laos. Tengok saiz silinder dia. Besar ni. Besar sangat. Blok G. Saiz berapa piston dia? 70 lebih. Ni piston dia kan. Untuk model G. Aku pun tak pernah tengok piston model G ni. Ni kali pertama aku tengok piston untuk model G yang mana sama dengan model aku ni. Tengok blok dia. Alamak. Gua ni tak boleh potting tak? Tak boleh potting tak? Blok ala. Ni tapi potting dia motor berapa? Boleh nak potting. Boleh ada. Potong blok tak boleh tak? Potting boleh, potong blok tak boleh tak? Tapi berbaloi lah, berbaloi dengan dia repair macam ni guys. Berbaloi dengan kilometer dia. Berapa ribu kilo ni? 22,000. Tapi aku punya 28,000. Alhamdulillah, so far tak ada masalah lagi. Okey. Biasalah. Main motor ni dia ada penyakit dia. So korang dah tengok tadi yang aku tunjuk engine untuk model G
dan juga enjin untuk model X. Saiz piston dia pun kau tengok sendiri, gedabak tadi. Okey. Ni kalau tengok dia punya head block depan tu. Bang Dah masuk YouTube dah. Yes. Ni manager kita ni. Syong. Jom aku belanja korang masuk dekat dia punya showroom. Tapi untuk buat masa sekarang ni showroom Lambretta ni penuh dengan motor lain aku rasa ni. Okay. Hi guys. Subscribe. Welcome to my channel guys. Okay. Ni main dekat showroom ni boleh coffee free ya? Ya, boleh, betul? Boleh coffee free tapi susu tak ada, fail. Ni sepatutnya kat sini dipenuhi dengan Lambretta. Tapi buat masa sekarang ni stok tak sampai lagi. Kau tengok dia punya showroom pun kosong guys. Ada sebiji je kasar Lambretta. Okey. Yang aku nak tunjuk ni, kalau korang kenal, itu dia guys. Tengok dia parking kat mana guys. Parking dalam aircon. Yang ni aku display kat sini sebab aku nak jual. Okey. Ni motor aku sendiri. Ni Lambretta Li Series 2. CC 225. Yang ni the best untuk model Lambretta sekarang ni. Collaboration di antara Lambretta dengan Casa Performance. Okey, yang ni pun display. Harga dia sekarang ni aku tak sure. Kalau 50,000 tu atas lah untuk model ni. Untuk model Casa Lambretta ni dia atas pada ada harga 50,000 kalau tak silap aku. Dan kat sini pun ada tanda. Okey, tanda custom. So kalau korang minat jenis chopper macam ni, yang ni the best lah. Okey. Tanda. Alright. So kat sana service center. Ni korang boleh jumpa salesman dia. Ya. Silap satu lah, gambar kahwin tak ada. Kita je. Satu kurang. Kalau yang lain ada. Nah, kalau ada gambar kahwin atas motor Lambretta ni perfect lah. Jadi kurang sikit. Okay guys. Aku sebenarnya nak tukar tayar ni. Tayar yang pakai untuk motor Lambretta ni model Pirelli. Pirelli Angel ada? Angel Scooter. Pirelli Angel Scooter. So, yang mana nak booking Lambretta, nak beli tanda motor tanda custom, tak payah pergi jauh-jauh dah. Kita orang dah beroperasi di Kota Baru. So, kalau korang beli motor sekalipun, nak servis tak ada hal, nak beli motor pun tak payah pergi jauh-jauh dah. Okay? Just datang dekat showroom di Kota Baru ni. Okay? Korang jumpa manager dia dan top salesman. Yang ni top number one salesman. Dan nak servis pun kita ada proper untuk alat fully service. Macam aku tunjuk tadi, nak jatuhkan enjin, nak tukar pun tak ada hal. Tak payah nak pergi Thailand dan sebagainya. Okay, enjin G ada, enjin X ada. Okay, stay tune guys. Nanti kita akan, yang mana belum subscribe boleh subscribe sekarang guys. Memandangkan mesin buka tayar ada problem dekat Lambretta ni, aku kena pergi dekat bengkel satu lagi, bengkel kawan aku juga Lambretta tu. Kalau ikutkan kat sini dah settle lah, tukar tayar semua, tapi mesin yang nak buka tayar tu ada problem. So senang, aku ambil tayar, aku pergi kat sana je. Okay, kawan aku juga. Okay, jom, let's go. Dah dah bye. Okay. Alright. Okay guys, jom kita pergi dekat Pasir Hall, dekat Shah Scoot. Kat sana aku akan buat proses penukaran tayar. Lagi. Jadi Shah Scoot ni dia dekat Pasir Hall. Pasir Hall. Tak jauh pun dari mana sini. Dekat je. Kita akan ke sana.
sikit guys. Eh, 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 terlajak. Terlajak. Di kedai baru guys. Ini dia. Yang tempat aku bagi tahu kat sini pun specialist Syah Scoot. Nanti kita akan tengok buka tayar macam mana guys. Okey guys, itu dia. Jadi hari ni kita akan tukar tayar depan dan juga tayar belakang sepasang tu tak? Sepasang tu tak? Kita awak siap balancing dulu. Hey, nak kena check rasa sahabat kawan. Takut tinggi sebelah korang nak parut rasa tayar. Kita aja check lah dia. Hey aja check sahabat tu sama tinggi ke tak. Pada nak kena servis juga ke tu hey? CVT. Servis CVT kasih servis lah. Motor baru servis tak? Jadi kita servis CVT. Ni guys. Yang mana korang nak servis, nak upgrade spec, nak tak kisahlah. Dekat sini memang aku recommend untuk apa ni? Syah Scoot. Syah Scoot. Jadi korang beli motor standard, nak kasih up dia punya spek, jangan tarik tempat lain. Kat sini memang specialist untuk skuter je guys. Korang jangan beli skuter bawa pergi dekat Pomer RZ, tak kena. Okey? Skuter bawa tempat skuter punya specialist. Jadi ini dia Syah Scoot. So hari ni aku akan projek hari ni. Okey, tayar depan belakang. Okey, tayar depan belakang dan juga servis CVT. Lepas tu tengok absorber belakang. Nak hear tak? Beres. Luncur. Motor tak basuh ya. Stay tune guys. Yang mana belum subscribe boleh subscribe. Ni nak cari nak buat hibah, nak buat gapo, boleh cari. Hari tu kita promote je ramai orang membuka minda ni. Dah lelah kita. Nanti kita kat kita bagi kau je. Kau nak promote. Ya tak? Main motor, main kereta, main gapo. Main tin tak leh. Jangan je. Jangan je. Apa Main tin dah pun ada nasional tak? Main tin dah nasional. Aku nak kata bini. Takut bini kata dah. Tu kata ye. Ye main ke dia ni? Bawa je. Okay guys, stay tune. So, untuk buka tayar memang kena buka exhaust ya tak? Kita kena buka exhaust dulu. Alright. Sebab exhaust dia ni dia yang aku pakai ni Acra slip on. Ni original Acra bukan kata Acra cika-cika original Acra. Original Acra Powick Okay, yang ni slip on je. So senang untuk buka pun tak ada masalah. Hari tu patah pula bracket bawah. Bracket bawah hak ni, hak bahagian bawah ni patah hari tu. Kita pergi kedai sayang kita buat. Hari tu stainless steel. Dia patah bodoh pakai besi yang tebal. Pakai besi yang tebal. Okey guys, setelah dibuka exhaust apa semua, kedai ni cukup. Okey, mesin cukup lekat tak? Complete. Mesin cukup. Okey, korang nak balancing boleh. Korang nak tukar rim boleh. Tak kisahlah. Whatever kerja yang korang nak buat dekat Syah Scoot ni, semua boleh. Senang lah ni deh. Tak payah pakai ring deh. Mana kata setiap kerja yang dibuat tu pantas lah. Tengok mudah ke tu, ada alat. So senang guys. Tak payah nak cungkil secara manual. Rim tak rosak color. Okey. Betul-betul aku tengok. Kau tengok tayar aku ni betul-betul guna guys. Macam ni baru guna ni
Aku ingat kalau naik lagi 10 kilo pancit dah ni. Betul-betul orang cakap betul-betul guna. 100% sampai habis. So sekejap lagi aku akan buka belah CVT ni. Tengok dengan stand yang ada ni. Okey, boleh buat terus depan dan belakang. Yang ni aku dah menghabiskan banyak juga. Uish. Ni tengok hasil daripada bracket patah itu hari. On the way aku nak pergi Penang. Bracket patah. And then exhaust ni dia macam jatuh ke jalan. Ui, sayang guys. Kena buat macam mana, nasib baik kat bawah. Kalau kat atas ni memang masak buruk. Ada tahu tak boleh repair lagi ke kalau dah jadi macam gini ni? Ni carbon. Yang ni mungkin tak tahu lah, rasa tak boleh repair kot. Body dia dah jadi macam gini kan. Okay, tayar belakang dah settle. Hey, balancing siap-siap lah. Bayar dah? Oh, siap balancing dah. Besok Balancing dah. Kemas. Ya, depan ke balancing? Belakang tak? Belakang lah apa? Ya. Ni balancing pun ada. So tengok senang, cepat dan padat. Okay, kita settlekan tayar dulu, and then baru kita buka dia punya CVT tu. So nak buka tayar tu memang kena buka habis untuk model Lambretta ni. Memang arm dia kena buka, exhaust kena buka, baru dia dapat keluarkan tayar. So yang ni kalau breakdown dekat tengah jalan agak mandi lah. Sebab tu kita kena bawa dia punya cacing tu. Cacing tu. Contoh pancit ke. Kalau nak buka tayar memang masak guys. Korang tengok sendiri ni proses untuk pemasangan tayar. So banyak benda lah nak kena buka. Banyak benda, agak rumit lah. Okay. Okay. Yang ni proses untuk balancing. Tengok, sekali buka terus balancing terus. You kira kan harga ni? 35, 10. 35 luar. Luar. Oh, dekat kita bubuh kan ni? Kira 5 ada so. Dia harga ni 5. Okey. Tak getar tak? Kadang kalau kita datang kedai yang tak ada mesin balancing ni, okey, absorber kita dah kasih tune dah tukar oiling, dah buat semua. Sekali tayar tak balancing, lepas tu naik memang rasa tak sedap lah. Memang dia akan rasa perbezaan yang mana kalau kita balancing ataupun tidak. So proses balancing ni penting. Okey, proses balancing ni untuk sesebuah motor sangat-sangat penting guys. Betul dah Tak sewi kedang enda tu. Tak sewi brake enda tau. Okey, dia kena buat sampai kosong-kosong lah. Sampai balance. Tadi 35 10. Ni kosong dah. Kita cari belah ni kan. Kena cari belah dalam pula. Inner. Okey. Oh
maknanya dia baru balance lah kiri kanan tu. Maknanya luar dalam tu. Nampak tak guys? Nampak tak guys? Yang ni orang kata satu proses yang kita tak boleh skip guys. Kalau kedai yang tak ada mesin ni, pada kau nak tukar tayar tapi tak balancing. Betul tak? Dia kena cari je. Ni jadi 10-15. Lebih lit luar. Jadi balance dah 10-10. Ni kalau 10-10 ni balance lah. Okey lah. Daripada tadi 3 lebih ni. Yalah, daripada tadi 35 tu. Kena nyari dah. Kita nyari nyelah kena lama. Yang betul setakat-setakat boleh. Yalah, betul-betul balance lah. Macam kita nak letak mana tu? Mesin ni lah. Ni nanda dia. Baca area tengah-tengah ni. Oh, tu baca area. Maknanya kena buh kat arrow tu lah. Area ni. Okey. Oh, kena gigi rusuh juga saya. Mesin ni. Dok belajar gitu ya? orang biasa. Belajar dengan orang biasa. Tanya orang biasa. Ni pemberat dia ni dah. So ni 5 gram. 5 gram. Satu ni 5 gram. Dia nak nyari. Ni kena teliti tak? Tak? Ni kena teliti guys. Tak boleh nak buat cikai-cikai motor orang. InsyaAllah kalau datang kat Sashkut ni yalah kalau tengok bengkel dia, bengkel kemas. Okay. So kita dah boleh tahu dah cara kerja dia macam mana. Untuk skuter, don't worry guys. Ini proses balancing, tengok. Dia akan cari tempat yang sesuai, yang betul-betul solid untuk balancekan motor kita tu. Proses pemasangan tayar belakang pun dah settle. Tinggal tayar depan je. Okay. Yelah, baru perasan ju belakang kawan. Pecah bawah. Moga tu hari tu kan. Braket patah itu. Dah braket patah masa kita pin ni MBG terlepas. Dia ada ses atas jalan. Pecah. Tadi pecah. Kena kat tasik banding tadi. Kena kat tasik banding. Yang ni kalau korang nak bawa Vespa boleh. Tak kisahlah. Asalkan skuter. So as long as motor kau tu skuter, kat sini semua boleh adjust. No problem. Alright. Okay. Dah siap balancing. Kita pasang depan dan belakang. Sekejap lagi aku nak check aku punya absorber belakang tu. Mungkin ada tinggi sebelah ke, dia punya O-link tu tak setting ke macam mana ke. So tengok balancing. Memang ada gegar sebelum ni. Nampak tak kan? So bila dah balancing ni dia lain sikit. Sekejap lagi kita akan rasa perbezaan dia before and after. Okay guys, Akrapovic untuk model ni, ni silencer dia ni penting. Tak ada silencer ni memang dia bunyi bising lah. Yang ni pun kalau korang nak add on, yang ni pun 1000 lebih ni. Dia punya silencer ni. Ni original untuk Acra. Jadi dia masukkan dekat dalam ni. Okay, baik pasal baik.
Tu silencer dia tu, dia masukkan kat dalam tu. So kalau korang yang suka pipe bunyi bising, korang boleh buka lah silencer tu. Macam aku tak suka bunyi bising sangat, so aku keep on silencer tu. Sebab kalau tak ada memang bunyi bising, memang motor bunyi bising lah. Dia letak masuk kat situ je. Nampak tak? Dia kat situ sahaja untuk Acra punya silencer. Tapi banyak yang buka lah, kata ni nak suruh bagi lawas. Bunyi dia tu macam lepas lagi. Alright. Pas taruh mana boleh nunggu motor apa-apa. Roti panas-panas je tak? Oh jadi hak ni dia naik bau ni. Hak ni dia bau ni. Oh, dia pergi dengan roti panas-panas guys. Siap dengan Air som mak. Air som mak dia. Som mak mineral water. Jom kita pakai roti dulu kan. Terai. Panas lagi. Panas. Baru waktu bik dalam oven. Panas lagi guys. Waduh. Roti panas-panas. Okay. Depan dah settle. Hey, hon dia payah nak buka hey. Payah. Habis lemah lalu hon tak bunyi. Habis lama dah banyak kali. Namun ni duk tukar dengan hon Y15. Kita hon biasa. Hon Y15 dekat kat dah bunyi. Dia ada set mola. Nak buka habis ke? Depan? Buka hidung je. Nak beli kira? Ya, beres mola. Settle. Payung bunyi sikit. Payung bunyi Acra kan. Ni pakai dengan silencer lah. Kalau silencer tu tak pakai, lagi rabak dia punya bunyi. Aku tak minat sangat bunyi kuat ni. Sebab kita nak touring, so kita nak bunyi light-light macam tu je. So sekarang ni dia tengah buka carrier belakang untuk buka sidebox untuk kita servis CVT. So untuk tayar depan dan belakang beres. Sekarang ni untuk tayar pula. CVT pula. Assalamualaikum guys. Baju dah terlubik dah. Kita buat style simple ya, 49 generation. Alright. Yang ni kain berapa GSM ya? 250 GSM. Ni oversize. Yang ni oversize. Macam saya pun saya pakai size M ni. Kain ni kain oversize. Meme padu 250 GSM deh. Ni meme comel ya. Comel tak nampak tubuh lagi ni, comel dah ni. Belakang. Ada. Okey, beres. Okey, bahagian CVT actually kita dah buka untuk servis. So main skuter ni memang kena rajin servis CVT ni. Sebab kalau korang tak servis CVT ni, dia jadi first kita nak naik tu dia jadi macam stuck sikit. Okey, ni keadaan CVT untuk motor G350. So maksud aku servis tu, dia kadang-kadang dia keluar habuk. Benda tu akan keluar habuk-habuk. Jadi korang kena servis benda tu supaya starting dia nak start tu, benda-benda ni semualah. Benda-benda semua ni korang kena servis, kena bagi licin, habuk kena bagi clear, betul tak? Kalau korang malas nak servis CVT, nanti korang akan rasa benda tu macam dia gegar. Starting kita nak gerak tu dia macam gegar sikit. Okay, luncur. Dah gosok, dah bersihkan semua CVT tu, dia akan keringkan dulu and then baru pasang balik. Sebab benda ni dia akan buat break.
Masa kita mula-mula jalan tu dia akan vibrate. Wah, baru dia jalan. Sebab apa? Sebab CVT kotor. Inilah. Jadi yang ni kalau korang layan skuter memang kena rajin nak servis CVT ni. Sebab benda tu dia lama-lama dia keluar habuk dan sebagainya. Jadi untuk putaran dia tu dia ambil masa sikit. Dia akan jadi baru jalan, baru jalan. Dia tak nak gitu. Okay. Just good. Dah settle CVT. Tengok guys, berapa banyak habuk dalam tu. Tu. Korang nampak kan berapa banyak habuk kat dalam tu. Yang itulah memang kita kena servis. Jadi guys, servis setiap satu kompartmen, setiap satu komponen yang berada di dalam area CVT tu kita bersihkan. Nampak? Dia beza lalu. Dia akan rasa perbezaan. Mana lagi? Mahir dah. Steady dah. Baru balik Jepun tu guys. Kecik pun ada bunyi palak-palak Jepun kan. Baru balik bila ya? Mal lepas apa? Puas hati. Kita pada pasport kita tak siap sekarang. Okey. Setelah dicuci semua, baru kita buat pemasangan semula. Kita check lah roller dia, kita check belting dia, kita check. Setelah semua okey, kita pasang balik situ. Awak akan rasa perbezaan dia. Yang ketara dah. Yang ketara. Ni roller dia ni. Dah dia dah roller dah. Dah lagi. Kalau skuter kat dia chai roller ni apa? Macam kalau kita motor biasa kat setting sprocket ni. Ni setting sprocket. Chai roller ni. Okey, setelah servis kita buat proses pemasangan. So pemasangan untuk CVT, okey. Gitu. Barang ni cuci belakang. Ada setiap komponen cuci. Lepas tu Wio kata Wio beres belakang. Barulah kita rasa feel dia. Itu dia. Okay, stay tune guys. Okay guys, alhamdulillah. Pemasangan pun dah siap. Tayar dah tukar, CVT dah servis, pemasangan dah beres. Okay, aku rasa untuk episod kali ni setakat tu dulu. Jadi jangan lupa guys untuk korang subscribe, komen dan share. Okay, insyaAllah lebih banyak lagi vlog-vlog permotoran selepas ini. Okay, jangan lupa guys.
tinggalkan komen di bawah. Siapa lagi yang pakai Lambretta ni? Okey, tak kisahlah skuter apa pun, komen di bawah, kongsikan pengalaman anda. Beres.